Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak jawab satu komen yang saya dapat. Komen ni mengatakan yang rakyat Malaysia miskin, nak makan susah, beras tiada, ekonomi lumpuh, Petronas bankrupt, buang pekerja, selalu mengklaim dari Indonesia pekerja asing balik ke negara asal, rakyat Malaysia pakai kereta buruk, motosikal buruk, rakyat kebururan, rumah pun macam reban ayam saja. My God, banyaknya dihina. Banyaknya dihina negara kita. Tu saya dah cukup baca laju-laju tau. Tapi still banyak sangat dia hina. Rasanya yang dihina ni, dia tahu tak apa yang dia cakap tu betul ke tak? Benda ni semua orang boleh tahu yang benda ni salah. Benda ni tak betul. First, sejak bila rumah kami macam reban ayam? Second, sejak bila ekonomi Petronas lumpuh? Third, sejak bila motor kereta kami buruk? Secara jujurnya kan, kalau kata kat saya, sebenarnya komen-komen macam ni banyak je. Bukan setakat saya je diorang komen. Kalau kat mana ada je orang buat video tentang Malaysia, puji Malaysia je, mesti ada banyak sangat komen-komen yang kecam Malaysia. Tak kisah dari segi apa, tapi diorang akan kecam. Cumanya, komen ni lain daripada yang lain saya dapat sebab dia kecam semua dalam satu komen. Dia kecam pasal kereta, motor, rumah, ekonomi. Hey, sejak bila warga asing lari dari negara kami ni? Setahu saya makin lama, makin ramai yang datang. Lepas tu yang mana kena tangkap tu, diorang balik negara diorang. Itu pun sebab apa diorang balik? Sebab diorang kena tangkap. Bukan saja-saja diorang nak balik. Kalau saja-saja tu korang tengoklah. Makin lama, makin ramai warga asing kat Malaysia ni. Makin ramai orang luar kat Malaysia ni. Jadi, kami bukan apa. Kami cuma nak kata sikit je kat video ni. Sebelum nak hina negara kami, sebelum nak cakap negara kami ni macam-macam, tengok dulu negara apa. Tengok dulu. Kalau negara korang okey, cantik, baik, bersih. So, baru kalau korang nak judge negara lain, silakan. Tapi selalunya negara yang IQ dia macam okey lah, kira mantap jugalah. Diorang tak akan ejek. Okey, sekarang ni saya nak cakap, kereta saya dah buat video semalam kan pasal kereta. Ada ke kereta buruk-buruk? Motor ada ke buruk? Tak ada kan? Rumah dalam video ni korang nampak sendiri. Rumah yang ni macam reban ayam ke? Korang tengok sendiri. Macam reban ayam ke? Saya nampak tak langsung ya? Tak langsung. Elok je. Cantik je. Lepas tu, warga asing pun tadi saya dah bagi tahu dah yang makin lama makin ramai. Jadi, dia simple je. Kalau rasa nak judge negara orang kan, sebaiknya simpan je. Simpan je dalam hati. Tak payah nak komen-komen bagai. Kalau nak bandingkan kehidupan Malaysia ni dengan negara-negara lain, Alhamdulillah saya boleh katakan yang Malaysia ni boleh dikira dalam negara yang nak maju. Belum 100% maju, tetapi tengah on the way nak jadi maju. Okey? Hari tu pun dengan bila Perdana Menteri China datang kat Malaysia pun adalah sign kontrak apa semua tu. Sekarang ni tunggu diorang buat je. Jadi, janganlah kata macam tu. Kami tak kata lebih pun. Tak minta lebih pun. Cakap satu je. Tak payahlah ejek-ejek negara kami ni. Rasanya ramai je dari korang yang tahu sebenarnya kehidupan dekat Malaysia ni macam mana. Kami tak pernah lagi ke buluh. Orang yang betul-betul kita katakan, saya cakap saya terlupa lah ya. Orang yang betul-betul kita boleh katakan dia ni miskin pun kan, diorang akan dapat bantuan dari JKM. Yes, dapat. Bantuan barang dapur dapat. Bantuan kanak-kanak dapat. Jadi memang banyak. Lepas tu tak kira lagi bantuan yang semua dapat. Yang STR pun semua tu tak kira lagi. Jadi, walaupun kami ni miskin, kami nak kata lah ya, miskin kat Malaysia dengan miskin kat negara-negara lain tak sama. Miskin kat Malaysia ni kami still boleh makan nasi setiap hari. Still boleh makan ayam setiap hari, ikan setiap hari, semua boleh. Dia berbeza. Kalau hampa ambil contoh negara hampa dengan negara Malaysia kan, miskin kat negara hampa dengan miskin kat negara Malaysia 100% berbeza. Tak sama langsung. Okey, jadi tak maulah ejek-ejek kata yang miskin Malaysia ni teruk lah, itulah kebuluh lah, rumah macam reban ayam lah. Allah, sakit hati kita baca kan.
Yalah, siapa je tak sakit hati bila negara kita kena judge banyak-banyak. Petronas pula. Sejak bila ekonomi Petronas ni lumpur, saya tak tahu pun. Tak tahu sebab hari tu saya pergi Petronas. Dulu yang isi minyak 2 orang je kan berdiri kan. Hari tu saya pergi ada 4 orang. Setiap stesen ada satu-satu. So kita tinggal touch card and then tak payah turun dari kereta pun. Dia yang akan turun dan isikan minyak kita. Jadi ni bukan makin lumpur ya. Ni namanya makin maju. Alhamdulillah makin banyak pekerja sekarang ni. Servis Petronas mestilah sentiasa on top kan, sentiasa laju. Tapi yang mana nak kata kami lumpur, Petronas lumpur tu, rasanya korang kena tengok media sosial sikit kot. Kena tengok balik. Hari tu memanglah dipecat pekerja dia. Tapi setiap syarikat besar memang macam tu lah cara dia nak jaga ekonomi dia biar sentiasa stabil. Memang setiap syarikat besar kena buat macam tu. Okay. So kita ni kat sini saya tak mahu cakap banyak. Cuma nak kata lah. Kita sebelum nak kata negara orang, nak cakap pasal negara orang lain, tak apa nak cakap silakan. Tu mulut korang, saya tak larang. Cuma ni cubalah fikir terlebih dahulu. Fikirlah apa yang aku cakap ni betul ke? Apa yang aku cakap ni lukakan tak perasaan seseorang yang mendengar tu? Lepas tu fikirlah juga. Kalau aku cakap macam ni, agak-agak orang ni suka tak? Agak-agak bila aku cakap macam ni, aku nampak dungu ke nampak pandai? Kena fikir semua tu baru bercakap. Kalau tidak, memang out. Memang out. Macam tu. Memang, macam mana nak kata memang out lah. Senang cerita memang out. Jadi, sebelum bercakap, fikir dulu. Kalau rasanya, kalau korang nak tahu sebenarnya, cara-cara nak bercakap pun ada tahu. Baik search Google ada kat situ. Cara-cara bercakap. Sehingga saya ada 7 langkah kot sebelum bercakap. Kan tak 5. Macam tu lah lebih kurang. Okay? Apa yang kamu cakap tu semua boleh tahu benda tu tak betul. Okey, kalau kamu komen macam tu pun tak apa. Saya okey je sebab saya tahu apa yang kamu cakap tu benda tak betul pun. Semua orang tahu, satu Malaysia tahu. Saya nak katakan terasa tu adalah kita ni manusia biasa. Confirm lah bila orang judge negara kita, kita mestilah akan terasa. Cuma nak kata saya lebih-lebih takut. Okey? Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.